Boh, rumah banglo 2 tingkat. Dalam pakai kangah 4 bilik tidur, 4 bilik air, tanah dia sangat-sangat luas. Jom kita tengok lagu mana. Ini dia punya bahagian parking dia mana. Parking ni boleh muat 2 biji kereta. Dan kalau macam saya demo pandang, mungkin boleh 3 bukit. Dan still ada space untuk nak parking motor kat sini. Ini pula dia punya lebihan tanah tepi dia apa? Ini dia punya lebihan tanah tepi belah kiri rumah apa? Sangat-sangat luas. Sebab apa? Sebab keluar saya tanah dia 7,200 kaki persegi. Saya demo boleh buat sebutir lagi rumah. Boleh buat kok pikebor boleh dekat sini, boleh buat swimming pool macam-macam dekat sini apa. Ini dia punya ruang tamu dia apa. Ini pula dia punya ruang makan dia apa. Saya demo boleh set untuk dia orang lah PWS untuk orang makan boleh dekat sini lah. Ini pula wangi bawah tangga dia mana saya demo boleh buat store dekat sini lah. Ini bilik yang pertama bawah saya dulu. Saya demo ada king size bed pun boleh dekat sini lah. Bed to bed bilik yang pertama bawah. Ini dia punya toilet kat bawah dah. Ni pula bahagian dapur dia apa. Bahagian dapur saya boleh set up untuk kitchen cabinet atas bawah kat sini. Dan kalau macam saya mau rasa tak kuat, boleh extend lagi. Lagi atau tepi dah. Jom kita naik ke atas pula tengok lagu mana dah. Ni bahagian buat family kat atas pun. Saya mau boleh set up untuk TV boleh dah. Lepas tu sofa dekat sini pun boleh tak? Ini bilik yang ketiga dia apa? Yang mana bilik yang ketiga ni ada atas tank. Ini pula bilik yang keempat dia apa? Sama juga ada tanah ni. Besar pun bilik yang ketiga, bilik yang keempat besar ni. Oh, ini dia punya master bedroom dia apa? Master bedroom kalau tanya apa sangat-sangat besar ni. Saya mau pilih saya untuk king size bed kat sini. Lepas tu lagi boleh saya boleh buat wardrobe kat sini. Lepas tu dalam ni ada toilet boh. Lebih saja daripada master bedroom. Ini dia punya beranda dia boh. Saya demo boleh buat swimming pool kat sini. Kalau macam saya demo nak buat swimming pool lah. Tapi kalau macam saya demo nak extend buat coffee table ke buat office ke apa kat sini boleh. Ni dia punya view. Saya demo boleh layar petai-petai atas ni dah. Sangat-sangat menarik. Lepas tu angin dia pun sejuk dah. Jadi dah kalau macam saya dah mau berminat rumah banglo 2 tingkat, tanah dia sangat-sangat luas, harga dia 809,000 sahaja. Rizab Melayu, freehold, 4 bilik tidur, 4 bilik air, kerja kerajaan pun boleh, kerja swasta pun boleh, ataupun macam saya dah mau nak beli cash pun boleh. Kalau macam saya dah mau berminat, boleh Roja Abid Amdah. Assalamualaikum.